Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni saya rasa Zul akan buat review market di Coin Market Cap dan juga sedikit analysis untuk tengok ke mana ke arah pergerakan market. So awal pagi tadi pukul 2 kita ada news penting yang kita nak tengok, iaitu FOMC meeting. So daripada result meeting tu semalam, kita tengok announcement adalah previous 4.5, forecast 45 dan actual pun dapat 4.5. So meaning tiada perubahan dalam interest rate kata decision Fed untuk cut rate tu tak ada lagi lah. So 4.5. So dalam undian ataupun jangkaan ramai 80% 90% tiada cut rate, tu betul lah 4.5. So tiada perubahan untuk FOMC meeting. So let's go, kita pergi ke Coin Market Cap. So harga semasa untuk pagi ni Bitcoin touch sentuh balik 3 trilion. So kita 3 trilion ia kenaikan 1.2. So Bitcoin currently harga dia adalah 97,238. So itu kita menghampiri balik harga tertinggi yang kita naik hari Jumaat. Tak tahu hari Jumaat tu hari Sabtu. Minggu lepas kita naik dalam 98, hampir 98,000. So almost naik tu semalam 0.6% saja. So almost hit balik utama minggu lepas. Kita akan tengokkan di chart lebih detail. So lain-lain coin celah tak ada sebarang movement yang drastik, disebabkan Bitcoin pun tak bergerak sangat, dan kita akan tengok ke hari untuk action buka market, dan insyaAllah kita tengok pergerakan seterusnya. So lalu ke chart. So ini adalah chart di Bitcoin. So ini kalau ikutkan minggu lepas 1, 2, 3, 4, 5, 6 awal pagi semalam, awal pagi semalam, bukan minggu lepas, minggu pagi tadi je, pagi lepas semalam. Pagi semalam kita tengok harga tertinggi yang kita ada adalah 97.6. Now kita berada di 97.2. So dalam 400 lagi dah hit kawasan ni. So kalau ikutkan kita ada monitor 1 hour. So 1 hour ni adalah consider bullish. So 1 hour ni kalau ikutkan 1 hour ni next movement dia, next target ni 1 hour saja. So 1 hour ni tak perlu ambil serius sangat, sebab 1 hour ni kadang jadi kan tak percentage dia nak jadi tu kurang, sebab ni 1 hour lagi low time frame anda pakai, lagi low dia punya kebarangkalian nak jadi ataupun keberkesanan dia. Tetapi kalau ikut ni 1 hour ni, last low ni to last high ni, point of breakout kita akan nampak masih ke 100k. So 100k adalah kita punya kata opportunity untuk hari ni. Ini adalah opportunity untuk hari ni. 1 hour ni consider opportunity untuk hari ni. Tapi berdasarkan RSI above 50, stock RSI tak berada oversold. So momentum nak naik tu tak adalah potential. Mungkin 1 hour kalau kita dapat hari ni sedikit kata cooling down dan stock RSI berada oversold, RSI berada oversold, stock RSI oversold, baru kita akan ada opportunity untuk completekan kita punya pergerakan ni. So ini ada 1 hour. So tapi 1 hour kita kena tunggu lagi lah untuk RSI ni drop oversold, stock RSI pun oversold, baru kita akan boleh ada sedikit momentum untuk naik atas. So itu adalah untuk di 1 hour. Di 4 hours kita tengok 4 hours yang bullish yang tu tengok adalah ini. Kita tu ada draw satu trendline di RSI. Tu kita break trendline lah, break ni. High low, dan kita breakout ni. So meaning expectation untuk di 4 hours ni dia akan push price. Dia akan jangkakan untuk Bitcoin ni akan naik. Cumanya naik sampai mana tu kita tak pasti. Kita kalau di 4 hours kita adalah beberapa middle trendline ni, dan target untuk bullish panel ni ke 106, dan align dengan consider di 1 hour. 1 hour kita target 100k. So sekiranya price tu sampai di kawasan tu, dan kita tengok RSI 4 hours ni, kita akan ambil pen. RSI 4 hours ni berada above 70. So ini dalam around 80-90, iaitu berada dalam kawasan ni. So be prepared untuk another rejection. Sebab apa? Kalau kita tengok base history untuk pergerakan yang ni, even untuk short term ni, inilah untuk short term lah. Untuk short term kita tengok setiap kali RSI 4 hours ni berada di overbought, iaitu dalam lingkungan around price, kita boleh katakan bukan price, kita katakan RSI tu berada dalam 80-70. Tu kita tengok ini. Contoh yang ni kat sini. Kemudian ini adalah semua harga-harga top. Untuk akan kita tengok ada berlaku sedikit correction. Okay, yang ni je lah kita buat high sikit. Tak mesti, tapi mostly kita tengok RSI touch saja above 70, kita akan berlaku small rejection. So daripada kita monitor ni, daripada kita tengok ni, hanya beberapa coin saja. So ini
1, 2, 3, 4, 5 semuanya follow RSI overbought, jatuh, price rejection. Cuma yang kat sini je, ni 1 dan ini 2. So kita tengok macam mana RSI overbought tapi dia cooling down tapi naik. Sama juga ni RSI naik. Kalau nak tengok ni RSI naik, cool down, RSI drop, kemudian price naik. So ini saja dapat. So expectation kita kat sini sama juga, price potential kalau berlaku dia naik yang ni, so naik mungkin dia akan naik buat all time high. Kemudian kita dapat RSI overbought lagi sekali, RSI di 4 hours overbought. Kemudian kita jangka mungkin akan ada berlaku rejection yang macam ni. So itu bermakna next high kita akan dapat untuk di Bitcoin. Apa yang Zul nak summary ataupun short story yang ataupun summary yang Zul nak ceritakan kat 4 hours ni, next overbought di 4 hours untuk di Bitcoin, InsyaAllah Zul akan juga mungkin Zul akan exit sedikit position lah. Mungkin Zul akan ambil dalam 30% profit. Yang mana Zul nak tengok ni RSI ni berada di overbought ni, dan mungkin price akan push price sampai mana tak pasti, tapi Zul akan start exit ambil profit lah untuk di Bitcoin. Itu adalah untuk di Bitcoin. So far daily movement, daily consider bullish. So daily consider bullish sebab apa? Stock RSI kita dah buat golden cross, so nak menuju ke atas. RSI ni pun nak buat golden cross ni, nak menuju ke atas. So meaning next push price adalah potential kita bagi ke 100k tu, above late 100k tu ada harapan lah untuk minggu ni. So hopefully kita dapat ke 100k, kemudian mungkin kita akan ada sikit quarter sideway atas ni untuk buat base sebelum kita another push price ke atas. So itu adalah untuk di Bitcoin. Dan di weekly ni yang quarter sikit quarter bullish bagi Zul, iaitu kita tengok weekly kita dah start breakout kita punya falling channel, yang mana falling channel untuk di 4 hours di weekly ni dia punya price targetnya adalah tu ini adalah price targetnya adalah almost ke dalam 130. So ini adalah quarter first target Zul. Ini adalah first target Zul untuk all time high untuk tahun ini. Tu di kawasan 130 adalah kawasan yang terbaik lah untuk start take profit ataupun ambil modal anda untuk di Bitcoin. So ini adalah untuk punya expectation di Bitcoin adalah 130, dan kalau sampai saya insyaAllah mungkin kita akan boleh more higher. Tapi berdasarkan yang ni, kita consider kita dah buat pergerakan boleh draw macam ni lah untuk di 4 hour di weekly. Okey, nanti tu akan ni kita nak tengok hour, tak nak kita tengok weekly sahaja. Okey, mungkin comot sikit chart Zul di weekly ni, banyak sangat contohan-contohan, tapi hopefully anda kalau Zul nampak faham lah. Kita tengok macam mana kita ada ni. Kita ada channel ni. So channel ini adalah sebagai peringatan kita bahawa ini adalah rising channel. Rising channel adalah reversal pattern, yang mana kalau berada di bawah kita kata daripada downtrend akan berubah jadi uptrend. So sama juga bila dia berada ke atas, kita akan expectation tu daripada uptrend akan berubah jadi downtrend. So kita hanya menunggu masa je lah. So meaning untuk baseline kita terakhir untuk di Bitcoin adalah Bitcoin tak boleh breakout below trend line yang ni. Breakout yang below trend line ni, so ini bermakna kita akan ada bearish market lah. Saya expect akan start bearish market. So yang ni tu akan mungkin untuk ini tu akan letakkan dekat sini sebagai kita punya peringatan, dan yang ni kita tukar kepada color merah. So kita tahu itu adalah kita punya tu, ni adalah sebagai kita punya peringatan lah untuk Bitcoin. So Bitcoin tak boleh berada below daripada trend merah ni. Kalau trend merah ni expect kita akan start berlaku downtrend. So sekarang sebarang rejection daripada kawasan ni menuju kawasan ni, dan sekiranya price start drop bawah ni, tu akan exit market lah. Macam mana juga kan kita perlu untuk kalau buat all time high baru yang kata lebih all time high baru, so kita perlukan RSI ni. Ini adalah kata kita punya ni baseline dan juga indicator. RSI ini perlu cross kata
trendline merah ni. So kita perlu buat higher high baru, bukan higher low, higher low, higher low, kemudian price buat higher high, higher high, higher high. Kalau high high tu, itu bermakna di 131 trendline ni kita perlu exit market lah. Untuk Bitcoin terutama, dan expectation akan berlaku huge rejection. Kalau ada balik nanti momentum balik bound to the support, kita boleh entry balik. Tapi inilah kita punya net position. So untuk di Bitcoin maknanya tu memang menantikan untuk exit market. Tapi tu ada bagi ruang-ruang lagi. Contoh di weekly, last signal yang tunggu adalah ini. Price naik, yes, price naik, tak kisah sampai mana pun. Kita ada target-target kita. Kemudian RSI ni kalau tak sampai atas ni, tak break, stock RSI overbought. Kemudian kita dapat juga di daily, contohnya tadi RSI overbought, stock RSI overbought. So itu bermakna nanti kita perlu exit market lah. Kita perlu exit market. So itu adalah untuk di Bitcoin. So walaupun kita bullish untuk long term, tapi kita kena sedar bahawa kita di hujung market lah, hujung market untuk circle kali ni. So punya persoalannya rezeki kita sampai mana. Sama ada kita next akan buat higher high baru, higher low, ataupun higher high tu kita akan mostly akan super high lah, berada dalam 200. So expectation tu minimum adalah around dalam 120, 130, iaitu align dengan garis purple ni lah. So kalau kita dapat naik, contoh kita dapat naik garis above balik. So kalau harga Bitcoin boleh naik above harga middle trendline ni, so kita akan ada harapan lah untuk price Bitcoin hit mana-mana dalam upper channel ni, upper trendline channel ni. Tu meninjak lah kita boleh hit sampai 130. Kita kalau ada lagi sampai 150, itu boleh berlaku. Cumanya kalau ikutkan Fibonacci pada ni, kita ada 1.6 kita di 130. So jangkaan zone mungkin kita hanya akan dapat hit 130, iaitu minggu depan ataupun minggu ni kita nak tengok price breakout ni, dan mungkin kita sideways, kemudian naik mungkin sampai kawasan ni. Ogos 9 mungkin dah start drop, kemudian mungkin dia touch kawasan ni, dan kita akan buat higher high, higher low, kemudian kita akan start breakout ni, dan kita akan start a bearish market. So ini adalah consider peluang terakhir. Cumanya kita dapat atau tak pergerakan ini, ataupun kita dah pergerakan ini kita dah dapat dah kat sini. Itu yang kita perlu sedar lah. So itu adalah analysis untuk di Bitcoin. So hopefully anda faham lah apa yang Zul nak sharekan ni. Dan ini adalah weekly, sedikit comot tapi banyak data yang Zul nak monitor. So Zul akan kekalkan lukisan ni lah. So yang konsep mungkin yang ni Zul akan delete. Ni target. Ni adalah nak drop lah. Kalau kita tengok, kita ada return di 190 all time high yang lepas. Ini adalah data-data yang kita nak tengok. So guys, itu saja untuk pagi ni. So untuk di komen tu tak sempat nak ambil. Dia tengok pun tak ada membership komen, tapi ada yang lain komen, tapi tu tak sempat tengok lah. Untuk hari ni sebab apa, market pun sama tak bergerak, dan expected untuk Bitcoin tak bergerak. Altcoin yang lain pun Uniswap, Chainlink, Cardano, semuanya berada. So untuk altcoin yang sebut ni semuanya berada di harga bottom balik. So kalau nak invest untuk long term, consider boleh lah. Cumanya anda perlu realize lah, kalau anda beli harga altcoin currently, anda make sure anda boleh hold untuk another 4 year circle. Sebab apa, ada kemungkinan kalau circle kali ni altcoin tak ada sembarang gain, so altcoin akan maintain kawasan ni, akan sideways yang lama lah. Itu adalah untuk sikit nasihat daripada tu. So guys, itu aja untuk pagi ni. So market consider masih lagi bullish. Kita ada peluang untuk momentum bound. So sebarang rejection pada kawasan ni nanti kita akan tengokkan. Tapi berdasarkan chart ni, chart yang tu tengok ni, tak ada sebarang momentum untuk rejection. Semuanya momentum price untuk berlaku kenaikan. Sebagai itulah. So meaning kita akan jangkakan kita akan ada pump. Kita akan ada pump, mungkin hit balik 100k, above sedikit 100k. Kemudian masa tu baru kita akan ada tengok ada potential untuk rejection ataupun tidak. So guys, itu aja untuk pagi ni. So jangan lupa like, subscribe, share kepada rakan lain. Jumpa anda next review. Assalamualaikum. Bye bye.